turun kan. Tengok nanti ni. Sabar dia guys. Kita mendaki. Tak apalah sangat mendaki ni kan. Kena practice. Kak Syukur run. Sebelum I datang sini, I memang dah full of preparation. Waktu datang sini tu, tak adalah preparation yang hover-hover. Tapi kita pergilah exercise. Mantulkan stamina kan. Ada pula Benny. Let's see. Wih, ada kuda kat atas tu. As I walk, I saw this. Cantik kan? Okay lah, nak turun bawah lah. Kita dah sampai. Take photo with you. It's okay, thank you. Cotton Bay. Okay, we are here. Cantik kan? Sikit je. Nanti kita turun bawah tu, kita ambil gambar, okay? Macam nak turun. Tapi bila tengok muka-muka orang dah naik ni, rasa macam tak confident pula nak naik. Tak apa. Kita cuba. Okay, kita cuba. Cantik wis. Star. Kurang. The view itself pun memang dah lawa sangat-sangat. Sebab dia punya lake tu macam turquoise sangat. Tak. Dia macam emerald green. That's it. Yes. Emerald green. Okay, jom kita turun sambil menikmati the view that we have from Kolsai Lake. Alhamdulillah, finally kita sampai juga. Wow. Tadi from kat atas sana tu, tiba-tiba dah sampai kat sini. Okay, jom. Jalan sini. Nanti kadang kita lupa rasa. Kalau tengok daripada sini pun, air dia memanglah jernih sangat.
And apa yang best, tak ada pun orang macam nak buang sampah ke, semuanya macam menjaga. Mungkin one of the reasons sebab dia national park, and I rasa the mentality of people and also visitors juga nak jaga this place. Katanya tukar-tukar colour depends on sunlight. So waktu I pergi ni memang totally dia macam emerald green sikit, tapi ada bluish colour a little bit. Kursai Lake ni memang cantik lah. Memang I would say dengan colour dia, jernih dia semua. Okay. 아직도 또 가야 될 때가 있어. A lot of people will ask me whether solo trip ni berbaloi ke tak. Actually, solo trip ni dia depends pada individu tu lah, whether dia rasa berbaloi ke tak. As for me, dia tengok lah. At certain occasion tu, you feel like macam you nak travel dengan friends. Ada certain time, you rasa macam, okay, let's go alone. Let's go solo. Let's go alone. Because after all, you need to explore that place first. You know, to explore it on your own. Macam when I choose Almaty ni, actually it's not even in my plan to do the solo trip. I just rasa macam nak pergi somewhere on my birthday, and yeah, this is it. To be honest, kalau orang dah biasa pergi solo trip ni, it gets super addicted. Sebab kita boleh pergi at our convenient time, kita boleh plan sendiri, tak payah nak tunggu orang semua kan. So tak payahlah macam guys, free tak time ni ke kan. So anytime yang you rasa macam okay, I'm free, I can take leave. So I don't have anything, just take leave. And then kalau ada yang nak ikut. Si cantik kan? Okay. Tenang je. Oh, ada kedai kopi kat atas tu. Okay lah, kita nak pergilah sana. Nak beli latte. Tak nak lah, nak milk tea. So kita nak teruskan perjalanan. Uish, ni mendaki ni guys. Syak tengok Okay. tane minimum çıkacak benim fotoğraf. Belki 12 tane. Ama sadece şey değil, böyle baksana şuraya. Katamaran nerede? Gidiyor katamaran. Sorry? Where is that catamaran boat? I'm not sure. You don't Maybe know? just go straight. Okay, thank you. The best part adalah orang tak berapa ramai. Dan you guys boleh explore, ambil gambar, stop. And tak tahu lah, is it because of the season ke apa ke, tapi memang tak ramai orang. Kebanyakannya orang-orang dia semua. Cantik gila. Bila I find out that sebenarnya Kursai Lake ni terbentuk disebabkan oleh natural disaster, iaitu earthquake dengan landslide. So terjadilah Kursai Lake. Itulah, setiap yang berlaku ada hikmah. Hikmah dia cantik pula. Terjadilah Kursai Lake ni ha. This basically go down all the way to the catamaran. So I datang sini memang I have no expectation. I just follow this tour because I just want to explore Kursai Lake. Tak tahulah pula dia macam mana kan bentuk dia, because I didn't do any research. I just terjah je Kursai Lake ni, and turn out to be, okay lah, tengok orang ke bawah lah kita kan. Tangga yang ke 100. Dia nombor-nombor kat tepi tu. Tapi the view guys, tapi the view yang in front of me is
Cantik kan? Speechless. Masya Allah. Cantik sangat. So, kita turun. Ya ampun, cantik betul. Subhan. Lawa gila. I sebenarnya singgah solat dekat Kolsai Lake ni. Dan tak sangka surau dia dekat atas sekali lah, so kena climbing sikit. And korang cuba tengok view dia, okay? This is the view. InsyaAllah surau yang sangat-sangat cantik. Surau ni sebenarnya untuk lelaki dan juga perempuan. Yang perempuan dia hanya cover pakai divider macam tu. But I was so lucky sebab waktu dalam surau tu I was the only one lah. So I got to really lama sangat duduk dalam tu. Enjoy lah moment-moment dengan $1 million view like this. Only in Kolsai Lake. Tak pernah lagi jumpa surau secantik ni. Magnificent sangat. Surau ni macam pelik gila kan tengok I. Ni dekat area kedai-kedai souvenir dia yang berada di Kolsai Lake. Tadi baru lepas solat yang nak layan view. Orang naik catamaran boat. Macam lukisan guys. Cantik kan? Waktu I layan view ni kan, rasa macam pernah tengok tempat ni. And it reminds me of Queenstown in New Zealand yang facing the Lake Wakatipu. Tapi yang ni tak semahal Lake Wakatipu lah, and you can stay indoor and tak terlalu crowded. It's so nice untuk just sit there, enjoy the view. Priceless moment. Jom kita nak tengok apa yang dekat atas. Cantiknya video. Cantik. Tak puas tengok sebab memang cantik. So kita just macam nak hang out dekat sini sekejap. Nice. เอาล่ะเรา enjoy view จบวันนี้เนาะ250 ขั้นไม่เอาดีกว่า Tak menyesal panjat tangga kat bawah tu. Sekejap. Tu tangga tu. Tak menyesal no. Memang I tak menyesal panjat tangga tu sebab view kat sini one and only sangat. Cantik. Kita nak pulang. Inilah tempat yang cantik ni. Kalau korang pergi Kolsai Lake ni, please. Kolsai ke kan? Asal Kolsai Lake ke? Please visit this place. View is super spectacular. Can't get enough of this view. This kind of view. Jom kita turun. Sepas bertenaga. Tadi dah lah beli air mineral, lepas tu air tu rasa soda. Such a scam. Hehehehe.